Nampak je biasa, tapi bila makan confirm bertambah. Okey, untuk resepi kali ni aku akan gunakan pisau and chopping board daripada OOU brand. Yang bestnya pasal pisau ni, dia nampak premium tau. Lepas tu dia berat compare to pisau biasa. Dan ia memudahkan kita untuk hiris benda-benda yang nipis. Selain daripada tu, pisau ni antibacterial juga tau, and dia lebih tajam. Untuk kangkung aku lagi selesa pakai gunting je macam ni, and kangkung aku lagi suka pakai kangkung liar. Untuk permulaan, korang boleh gorengkan kentang ikut nak garing mana. Lepas tu korang boleh gorengkan tempe juga, and korang boleh tambahkan sedikit kacang. Lumasin ni korang rebus siap-siap. Untuk bawang ni, yang best cerita pasal bawang ni, satu blender bawang ni aku akan bahagi dua, satu untuk masak sayur, satu lagi untuk buat sambal. Korang boleh tambahkan belacan kalau korang nak, kalau tak nak korang skip. Lepas tu aku lebih suka untuk guna chopper sebab tak nak terlalu halus. Tapi kalau korang nak guna blender, okey je. For the first, aku akan masak untuk sayur kangkung dulu, kangkung belacan belada macam tu. And korang jangan risau, bahan-bahan aku dah listkan dekat dalam caption, korang boleh tengok. Next, kita akan masak sambal. Untuk sambal ni macam biasa je, macam korang masak kangkung tadi. Lepas tu korang campakkanlah perasa, garam, semua terpulang ikut korang cita rasa masing-masing, and korang gaul-gaul sebati. Lepas tu next kita akan buat untuk macam sayur sikit. Lepas tu dia kira macam untuk budak-budak pun boleh makan lah, senang cakap. Sangat simple untuk yang last ni. Lepas tu korang boleh masukkan lobak masin hiris. Korang boleh dapatkan dekat kedai. Lepas tu korang boleh lah plating macam biasa. Macam ni, letak kangkung, letak sambal tempe kentang tadi. Lepas tu korang boleh tambahkan lobak masin, and korang tambahkan kacang, bawang goreng. So dah siap.